macam at this point macam I tahu benda peranan saya lah sebagai Abang Long. Dia merupakan ketua kepada ROMIA, Royal Malaysian Intelligence Agency. Saya lah bos dia. Daus. Bawa watak apa? Penjahat. Penjahat. Apa cabaran? Cabaran adalah masa sebentar nanti akan melakonkan watak jatuh ke dalam dia pernah terbang dalam air dulu. Ya, jatuh dalam air. Kemudian dalam agak berat untuk memegang M60. Okey, pakai balik. Ternyata ni dia jauh sudah tahu. Ni sampai ke 500 meter ni. Bayangkan. Peluru ni boleh terbang jauh. Dia bukan macam pistol baru 25 kan, 25 meter, 30. Dia ni jauh. Hai, saya Aaron Shah. Walaupun saya penyanyi tapi ini pelakon. Semalam anda lebih istimewa daripada pemakai topeng yang lain. Apa kelebihan anda? Saya dapat menembak menggunakan blend dan ada apa ni? Putuk-putuk. Ada menggunakan dialog yang agak memalukan. Daripada Tak kena dengan grade. gila jaga perempuan. Oh tak ada. Saya Epo. Pemegang watak Ashman nombor 2. Apa perbezaan watak anda dengan watak yang bertopeng lain? Kami semua sama lah. Pengalaman semalam? Pengalaman semalam memegang M16. First time pegang. Apa beza dengan pemakai topeng lain? Handsome sikit kot pada dia orang. Pakai balik. Terima bukan jahat mak. Watak Tina ialah Dr. Selasih. Sebenarnya Dr. Selasih ni dia cipta nerve gas untuk bagi kat Jeff Jantan, dan sebenarnya Dr. Selasih ni ada crush sikit lah kat Jeff Jantan.